Weh, Chong! Chong! Oi! Weh, Mal! Weh, lama tak jumpa kau. Pecah! Sekarang aku dah mendunia. Honda City, babe, nampak? Kau... pakai Azia lagi ke? Weh, ni ada masa kita lepak minum lah. Catch up bersama, okey? Okey, ngam. Boleh. Jap. Jauh. Okey. Azia. Weh. Mal, lama tunggu. Tak adalah. Baru je. Kata nak lepak kafe. Saya tak jumpa sana terus ah? Tak adalah. Aku ingat jumpa kat rumah aku ni pun okey. Boleh kita gerak sekali pergi ke kafe. Weh. Besar memang kau. Cantik. Bila kau pindah? Bukan dulu kau tinggal dekat apartmen seraya depan pada Wembley ke? Lama dah aku pindah. Ada 2 tahun. Kau tinggal flat lagi ke? Aku tinggal flat lagi. Kau tak nak pindah ke? Hidup flat je. Pindahlah teres ke, banglo ke. Paling teruk pun at least duduklah kondo ke. Baru selesa, baru ada style. Aku bukan apa, Mal. Aku kalau dah selesa kat tempat tinggal tu aku okey je. Kalau aku tak boleh Kau pun tahu kan, suasana flat tu macam mana? Dengan bising, kotor, tak masuk campur hal nak cari parking rebut-rebut lagi. Lepak mamak ke? Mamak nak catch up kat sini kan? Tempat lain tak ada? Selalu aku lepak mamak je lah. Dia tak macam tu sebenarnya, Mal. Aku pun bukan tak nak tinggal teres. Tapi aku dah selesa lah tinggal flat. Sebab jiran-jiran aku pun semua baik-baik. Okey-okey. Tak macam kau cakap tu. Tu kata kau. Biasalah ni, orang tak mampu akan cakap macam ni lah. Mindset B40. Tak nak upgrade taraf hidup. Tengok kereta pun dah tahu. Azia. Apa? Tengok macam aku. Aku dah angkat Honda City, babe. Installment ada $1,200 sebulan. Kita kena pandai berjimat. Cari tempat lain lah. Aku tak lepak lah mamak ni. Dah lah bising tempat ni. Lepas tu mamak tu kita tak tahu kotor ke bersih ke. Kan kalau makan sakit perut macam mana? Geli. Tempat lain lah. Yelah. Kalau kau nak berjimat kan, kenapa kau tak pakai produk Azia ke, Beza ke? Murah pun murah, installment pun murah, servis tak mahal, minyak pun jimat. Bukan aku tak nak pakai kereta Beza ke, Azia ke ataupun apa-apa kereta Malaysia lah. Tapi design dia tak lawa, buruk. Tak ada style lah. Bayangkan nanti balik kampung ke, jumpa saudara mara ke, dia orang tengok aku pakai Azia. Malu sikit lah. Ni, aku rasa kau kerja okey je kan? Angkatlah Honda sebiji. Kalau kau tak mampu nak beli first hand, kau belilah second hand. Kan? Barulah kau sanggup nak bayar bulan-bulan tu. Yang penting, ada style. Ni, bulan-bulan kereta Azia ni. Berapa kau bayar? Ini baru betul. Kafe. Baru selesa. Aku beli cash, Mal. Chong, kau ni bercita-cita tinggi. Tapi sayang, tak ada action. Dah lah, Chong. Jom, kita lepak. Jangan risau, aku belanja. Kau order lah makan apa-apa. Jangan risau, aku belanja. Tak apa, aku cuma nak minum lah. Order lah makan. Aku tahu kau mesti lapar punya kan? Makan lah, lagipun bukan selalu dapat lepak kafe. Untuk kau lah, kan? Jangan risau, aku belanja. Lagipun malam ni aku ada perjumpaan dengan Club Old Money. Ini yang saya nak katakan pada korang semua. Fashion itu adalah keyakinan. Kita kena jaga standard kita. Kalau tak, macam mana korang nak stay dalam meeting kali ni? Gentlemen, tali pinggang kena pakai pada suku seluar. Make sure blazer kena butang pada atas. Tapi jangan semua. Ingat, kita kena jaga standard kita. Kita orang kaya. Kita tak pakai bandar-bandar ni semua. Kita pakai kena ada brand.
Wah, Kemal tu. Woi, Mal! Woi! Woi, Assalamualaikum! Hei, Chong. Woi! Ni, banyak shopping Biasalah. Kita mesti nampak bergaya. Kenalah shopping. Oh, mesti mahal ni. Memang mahal lah. Aku tak main barang murah-murah. Tapi aku tak risau. Sebab aku pakai kad kredit. Tapi kau kena hati-hati tu. Sebab sekarang ni aku dengar banyak cerita budak muda muflis sebab shopping guna kad kredit tau. Ya. Memanglah. Itu sebab dia orang bangang. Kalau aku tak risau sangat. Sebab aku kerja bagus. Lagipun aku beli barang-barang ni sebab aku nak reward diri sendiri. Dah aku suka nak buat macam mana. Betul tak? Tak macam kau. Pakai baju apa ni? Brand apa ni? Timbuk hal. Dengan design simple, kain pun nampak simple. Kau tak rasa selekeh ke? Tak apalah, Mal. Bagi aku kalau baju tu dia sopan dan aku selesa dah cukup dah. Chong, selesa je tak cukup, Chong. Kita kenalah ada standard. Sudah-sudahlah tu pakai barang-barang Shopee macam ni. Malulah. Tak apalah, Mal. Patutnya diorang nak terlepak semalam. Tu budak flat aku tu. Woi, Hamel! Jamel! Woi! Hey, Chong! Sekejap lah, sabar jap. Aku jumpa member aku ni. Nanti malam aku jumpa dengan kau Okey, Assalamualaikum. Mal, ini member aku, Jamel. Jamel, ni Akmal. Jamil. Hai. Woi, Hai, Chong. kau buat apa kat sini? Aku jalan-jalan tadi kat sini. Aku nak beli casing baru untuk iPhone 16 baru aku ni. iPhone Kat 16? sana tu mahal teruk dah. Ni? Hmm. Woi, style tu. Lawa agak iPhone 16 kau ni. Berapa harga? RM4,999. Kau memang ada style. Siapa nama kau? Jamil. Kau memang ada style, Jamil. Jiran Chong Kita orang duduk satu blok je. Satu blok. Masyuk. Kaya. Sampai terus beli iPhone 16. Tengok phone aku. iPhone 11 je. Aku tengah tunggu masa nak upgrade ni. Tak tahu bila. Alah, tak payah tunggu lama. Aku beli ni pun pakai installment. Bayar je bulan-bulan. Lagipun, nak tunggu makin lama, harga makin gila. Lagi satu kau tengok si Trump tu. Harga dah mencanak gila dah. Okey lah. Aku nak pergi jumpa member aku sekejap Woi, Mal. Chong. Woi, pecah. Sorry lah aku lambat sikit. Tak ada hal lah. Aku pun bukan tunggu bodoh. Ni, sempat ambil satu round ML. Android Geli lah. Tengok ni. Aku baru beli apa. Tengok. iPhone 16. Ada bau kedai lagi. Hai kau ni. Bukalah phone kau tu. Belilah iPhone. Beli second pun tak apa. Ada je harga murah. Tak apalah, Mal. Aku pun dah bahagia dengan phone aku. Dan aku pun tak nampak sebab kenapa aku kena tukar phone. Ada sebab dia, Chong. Sebab apa? Sebab dia supaya masyarakat pandang kau ni ada standard. Social class tinggi. Paling tak pun tak adalah kau malukan aku. Malukan kau? Maksud kau? Yelah. Aku kan circle orang-orang kaya. All money. Kau bayangkan kalau dia orang tahu aku kawan dengan orang macam kau. Malulah aku. Jatuhlah standard. Kau pun faham kan? Apa lah. Ni, nak lepak mana ni? Sekejap Chong, office mate aku call. Mungkin dia nak ajak lepak chef besar ke apa ke kan? Hello? Apa? Bila? Besok macam mana? Hello? Hello? Weh, Mal, apa hal? Sal, ada orang meninggal lah? Bukan orang meninggal. Tapi carrier aku yang meninggal ni. Company yang aku kerja sekarang ni tak nak ambil aku jadi permanent. Kontrak aku pun dia orang tak nak sambung. Company OAG aku kerja sekarang, aku dapat kerja pun sebab atas dasar kontrak. Sekarang ni bila projek tak ada, kontrak aku dia orang tak nak sambung. Aduh. Aku sekabut ni. Aku dah lah baru beli iPhone ni.
Installment 3 tahun tau. Installment kereta ni bulan-bulan lagi aku nak bayar. Aduh, Chong, mana aku nak cikau duit, Chong? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry aku kacau masa kau tu. Sekarang ni aku nak tanya siapa Akmal Andik Maliki Al Johnson, pemilik kereta Honda ni. Waalaikumsalam. Ya saya. Sekarang ni aku datang, aku nak tarik kereta ni. Sebab orang bank bagi tahu dengan aku, dah 4 bulan kau tak bayar. Bang. Jangan macam tu bang. Kita sama Melayu bang. Kita bincang Bang, nanti saya bayar. Bincang tak bincang, nanti tak nanti. Kau jangan borak dengan aku macam tu. Kau nak borak macam ni, kau pergi borak dengan orang bank. Sekarang ni aku datang, aku nak tarik kereta kau. Kau bagi aku kunci kereta kau sekarang. Kau bagi cepat. Kau bagi kunci kereta. Aku tak banyak masa nak dengar apa alasan kau. Kau bagi kunci kereta kau. Ni apa benda ni? Tak ada, bagi sekali. Dah. Kau nak borak, kau pergi borak dengan orang bank. Aku tak ada masa lah, aku banyak lagi kerja. Bang. Orang suruh aku datang. Bang, jangan macam ni bang. Nak datang. Bang. Tolong jangan tarik kereta saya bang. Bang, nanti jatuh standard saya bang. Tak pakai Honda bang. Bang. Mal. Tak apa. Relax, Mal, relax. Tak berbala kau nak mengamuk untuk benda macam ni. Tak membantu pun. Kau tak faham, Chong. Kau tak ada mindset orang kaya macam aku. Orang kaya ni, dia mana pernah duduk dalam comfort zone. Memanglah orang kaya tak pernah duduk dalam comfort zone. Tapi luar comfort zone diorang tu adalah untuk diorang naikkan bisnes dan maju. Bukan menunjuk kaya. Berbeza tau. Alah kau nak sembang pasal orang kaya. Kau tu mindset B40 je. Apa kau tahu? Kau cakap boleh lah, senang. Sebab kau komitmen tak ada. Driver siapa pula tu? Tuan, maaf ganggu tuan. Saya datang ni nak tuan tanda tangan kontrak baju tuan. Macam mana awak tahu saya kat sini? Sebab pasukan keselamatan tuan. Ni tuan tanda tangan. Yalah. Pergi baliklah. Maaf ganggu tuan. Ini urgent tuan. Ya, pergi balik. Chong. Kau orang kaya ke, Chong? Alhamdulillah. Allah bagi rezeki ni lepas kita berusaha. Tapi kenapa kau tak pernah bagi tahu kau kaya? Kenapa kau tak pernah tunjuk kau kaya? Kenapa kau tak macam orang kaya, Chong? Akmal, the goal is to be rich, not to look rich. Nasihat aku satu. Jangan buat rambut kalau tak ada duit, ya? Cantik betul lah kereta Mazda ni. Kalau aku dapat kereta Mazda ni, Hello? Chong? Mal, aku ada dapat kerja untuk kau. Gaji atas sikit dari kerja lama kau. Kau berminat tak? Uish, mantap tu weh. Kerja apa, Chong? Kerja bahagian procurement. Kerja office lah. Macam mana? Weh, okey tu. Weh, thank you dah, Chong. Tapi jap. Kerja kat mana? Tak jauh dari rumah kau. Kat Kajang lah. Kajang? Kenapa? Weh, KL tak ada ke? Kenapa kau nak kerja kat KL kak? Ni gaji pun lagi tinggi. Dekat pun dekat. Kau dah boleh save kau punya transportation cost. Tak adalah weh. Chong. Bukan apa. Segan lah kan kalau nak bagi tahu kat kawan. Kau kerja kat Kajang aja. Betul tak? Kalau KL ada standard lah sikit. Tak gitu? Kan, Chong? Itulah. Hello? Chong? Hai, mana pula si Mamat ni? Hilang. What? Kau dah miskin macam ni pun kau boleh memilih. Kau ni dapat sikit.